Hari ini kita akan review dia ni. Okey, kotak dia biasa, simple, tak ada apa. Jadi kalau korang korang kumpul Lightning Collection, korang tahu betapa susahnya nak cari dia ni. Dia ada pun ikut musim. Kalau ada orang terdesak baru dia jual. Okey. Okay. Kotak dia okey lah, nice, simple, apa semua, artwork dia apa semua, aku suka. Okey. Okey. Jadi di sini kita boleh tengok dia dapat 2 tangan penumbuk dan 1 karate. Tangan karate, lepas tu 1 lagi untuk pemegang, untuk memegang pedangnya. 1 efek, 1 kepala manusia, civilian head. Dan apa aku suka pasal Lightning Collection ialah dia datang dengan kepala manusia dan dia datang dengan efek. Setiap dorang ada efek masing-masing. So bila dorang dah tak ada, agak sayang. Jadi tanpa lama-lama, jadi mari kita tengok dengan lebih detail. Okey, jadi selepas keluar daripada box, kepala yang aku punya ni agak longgar, tapi tak mengapa. Okey, macam biasalah Lightning Collection dia tak boleh memuaskan hati semua dia punya customer. Ada yang dekat part sini hitam dia tak kena, sini hitam dia tak kena. Seperti dalam ni ada yang tak kena hitam, dalam ni ada yang tak kena hitam. Tapi itu benda biasa bagi Hasbro. Macam ni tak warna dengan lengkap, apa semua tak kena, cat dia tak kena, apa semua. Macam yang ni warna dia pudar. Itu bagi aku itu benda normal lah untuk Hasbro. Tengok kepala dia. Okey, dia punya ni memang agak detail lah. Dia texture dekat belakang dia. Overall dia punya sculpt, dia punya acuan dia memang lawa. Memang lawa habis. Dia punya ni semua getah. Dia punya detail tu ada, tapi sayang dia punya Lightning Collection punya paint tu lah, macam tu. So basically dia punya body ni lama lah, lebih kurang sama dengan yang lain-lain. Mungkin kan, ke sama semua. Cuma detail dekat sini kepala dia memang lawa. So belakang ni tak ada apa sangat. Ya, memang detail habis, memang lawa. Aku suka detail tu ada, cuma ya dari segi color. Okey lah, mari kita tengok dekat accessories pula. Untuk accessories, dia ada tangan penumbuk. Ini agak menarik sebab aku tak tahu adakah ini pertama kali yang diorang keluarkan 2 penumbuk. Sebab biasa diorang akan letak random, tangan yang random seperti 2 ni, dan lagi mungkin 1 penumbuk, 1 lagi tangan lain. Jadi nak keluarkan dia agak susah. Aku tak tahu macam mana nak. Mungkin kena panaskan dulu ke apa, letak minyak ke apa. Aku tak tahu. Okey. Okey. Okey, itu tangan dia. Tangan penumbuk biasalah. Tak ada apa. Plain macam tu, putih. Okey. Aksesori seterusnya kita ada Sabar ke? Tak.
Aku tak tahu Sabah tu apa tah, Japan ke US ke. So ada macam ni. Okay lah, detail dia apa semua, alright, walaupun tak ada titik merah sebab benda tu terlalu kecil. Okay, not bad, not bad. Okay. Dan kita ada effect part. Oh, focus. Jadi effect part ni dia ada lubang tu nak cucuk pedang dia. Mana lubang tu? Ah, sini. Jadi ambil pedang, just masukkan macam tu. Jadi nampak macam dia tengah reflect, tak tahu reflect tembakan ke eksplosif ke apa, right? Kita boleh guna imajinasi kita. Okay. Dan yang terakhir kita ada muka Jason David Frank. Arwah Jason David Frank. Okay. Alright. Sekali pandang, ya, dia macam Jason David Frank. Dia okay, ada detail dia. Tapi mata dia lah, tak tahu di defect ke apa. Tapi kenapa mata dia macam tu? Saya nak cuba fokus. Mata dia macam apa, juling sebelah. Tapi adalah mirip lah. Okay. Untuk nak cabut kepala dia tak ada masalah. Okay. Tapi macam kecil pula. Tu macam kecil macam tu. Ya, tapi leher dia lah. Okay, mari kita pergi artikulasi. Okay, untuk artikulasi dia boleh dongak ke atas banyak tu, dongak ke bawah banyak tu. Okay. Oh. Tangan dia boleh spread, boleh buka banyak tu. Dia ada butterfly joint yang posing dia jauh ke depan dan jauh ke belakang. Boleh lah dengan ini dia dapat posing yang okey. Okay, dia membantu. Lepas tu kita ada bicep. Nice. Dia ada double joint dekat siku. Macam biasa lightning collection, dia boleh pusing, dia boleh sini. Dia typical lah, dia biasa lah. Dia macam yang lain. Okay, dia pusing, ada diaphragm joint, ada apa dia panggil ni, tak ingat lah. Ab crunch. Okay. Lepas tu kaki dia mungkin, yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh. So dia boleh sepak, menendang ke depan berjauh tu dan ke belakang. Mungkin kena buat macam tu. Dia buntut dia, bro, buntut dia terlalu besar. Okay. Dan dia boleh buka sebanyak tu. Dan ada thigh swivel, ada double joint, ada boot cut dan ada ankle pivot. Okay, memang best. Okay lah, bagi aku tak bosan dengan articulation yang macam ni. Memang best. Jadi untuk size comparison, kita ada Marvel Legend. Nampaknya Marvel Legend memang tinggi daripada diorang ni. Okay. Kita juga ada SKC. Jadi kali ni Dyna mewakili semua SKC, memandangkan SKC semua skala sama. Boleh
okay. Dia cuma pendek sikit, tapi overall okay. Dan oh ya, kita ada juga dia ni untuk size. So Tommy muda jumpa dengan Tommy tua, jadi kita head swap. Kita tukar kepala human dia. Alamak. Sekejap, mana kepala dia? So di sini muka dia ni teruk gila, tak macam Jason David Frank langsung. Walaupun dia buat kedut-kedut macam tu, tak nampak lah. So entahlah kenapa yang ni pula nampak dia macam kecut. Sekejap, kita head swap. Memandangkan ini sama dengan Marvel Legend, jadi korang boleh guna kreativiti korang apa semua. Okay, korang boleh letak kepala Spiderman contoh, tapi ni agak longgar. Jadi kita tukar orang dua ni. Kenapa nampak macam ni? Tapi okay lah, not bad lah. Kita boleh buat Jason mungkin dalam future, dalam masa depan. Mungkin dia dah tua, dia tukar dia ni. Dan kenapa aku dah cakap, kenapa kepala dia nampak kecil? Aku rasa memang dia kecil. Memang kecil. So untuk swap kepala ni pun tak ada masalah. Oh, tapi ni longgar. Oh, longgar. Oh, ini ketat. Oh, ketat. Okay. Conclusion. Jom. Jadi adakah baloi atau tidak? Aku akan cakap ianya baloi sebab aku beli dalam 240 sekali, 40 lebih sekali postage. Jadi walaupun 200 lebih untuk Lightning Collection, tapi aku rasa baloi sebab Ranger ni orang akan buru dan orang akan gila. Jadi macam kalau nampak, beli je. Kalau harga berpatutan lah. Kalau macam 2.5 macam tu boleh terima lagi. Tapi kalau dalam 300, lupakan lah, cari yang lebih murah.